sakit lutut tu dia sampai bawa ke tapak kaki. Ya. Dia bila nak pijak tu bangun pagi, woi sakitnya. Betul. Saya pergi klinik Sulaiman Dr. Rosna. Bila makan ubat tu hilanglah. Kata sana. Mula ingat safety shoes sebab kita pakai safety shoes kan. Safety shoes. Lepas tu kata 3-4 kali lah ambil ubat makan. Lepas tu baik. Lepas tu cakap doktor saya tak layan dah doktor dah ubat ni ada aktiviti lain tak kata kan. Doktor kata cucuk lah dia kata. Oh dengar cucuk tu senang kan. Senang kan. Lepas tu kebetulan nak jadikan rezeki jumpa dengan Kak Gayah lah. Sama-sama Zumba semua kan. Dia kata cubalah dia kata kan. Saya pun cuba. Saya pun mula tak percaya juga. Saya pun pakai senyap-senyap, kendiam pakai kan. Kesan dia pada saya 3 minggu. Cepat. Sebab saya sendiri tak sedar macam mana saya boleh panjat tangga berlari. Dulu saya nak panjat tangga 3 tingkat tu saya pegang satu. Lepas tu nak turun pun pegang satu-satu. Ada masa buah panggil tu tak ingat dah tapi saya sedang 3 minggu dah. Waktu dia panggil saya berlari naik kata betul saya berlari turun ke bawah. Dah boleh berlari saya kata. Saya kata rasa sakit kan tidak memang sakit. Nak cakap sakit tu macam mana tak nak cerita kan tapi kita nak kerja lagi masa tu. Sila like, share dan komenkan video ni dan jangan lupa savekan video ni. Sila follow dengan CY.